Korang masih ingat lagi drama-drama legend ni semua? Dari drama, sekarang tonton dah ada kad game drama pukul 7. Semua dah boleh fulfilling jadi watak drama pukul 7. Tapi sebelum mula, kita kena set up dulu meja permainan. Susun dek biru dan buka 4 kad daripada dek hijau sebagai kedai. Letakkan token juta di tengah meja sebagai bank. Untuk permulaan, setiap pemain kena ambil 5 kad dari dek biru, 1 kad item dari dek hijau, 1 token juta dari bank, 1 kad reference, 1 kad watak dan 1 kad air muka. Setiap pemain bermula dengan 7 air muka. Dah bersedia nak jatuhkan air muka lawan? Lights, camera, action! Pada permulaan permainan, semua pemain akan sekurang-kurangnya memiliki 1 setiap ikon dari kad watak. Semakin permainan diteruskan, korang akan kumpul banyak ikon dari kad item dan member. Rujuk kad reference, fasa 1, collecting. Dalam fasa ni, korang akan dapat kad dan duit juta. Ambil token juta dari bank dan kad dari dek biru mengikut jumlah ikon ambil duit dan ambil kad yang korang dapat. Fasa 2, action. Ada 4 aksi yang korang boleh buat masa fasa ni. Nak buat satu je boleh, tak ikut turutan pun tak apa. A. Main kad episod atau plot twist. Kira jumlah ikon action yang korang ada dan ikut efek yang tertera. Ingat, satu action boleh guna 1 kad episod je dan korang cuma boleh guna kad plot twist masa turn orang lain saja, kecuali ada tulis dalam efek kad tersebut. Tiada had penggunaan plot twist untuk dikenakan dekat orang tu. Hehe. Buang kad episod atau plot twist yang dah guna dalam discard pile. B. Beli di kedai. Tak perlu ada icon action, korang boleh beli kad item dan recruit member ikut harga kad. Letak terus sebelah kad watak. Paling fancy, korang dah boleh guna terus efek dalam icon kad item yang baru beli tu. C. Guna ability card. Tak perlu ada icon action, korang boleh guna ability card item, watak, member yang korang ada. Boleh guna sekali je setiap turn. Peringatan, ability watak dan member boleh guna bila dah kahwin je. D. Masa ni nak kahwin pun boleh. Bayar 3 juta dekat bank untuk kahwinkan kad watak dengan kad member. Mestilah lain jantina dan watak tak boleh kahwin lebih dari 1. Hai. Boleh terus guna semua ability dan simbol kad tu tau. Fasa 3, dengki. Akhir sekali serang pemain lain dengan jatuhkan air muka dorang. Time ni lah nak jadi watak jahat. Kira jumlah ikon dengki korang ada dan serang dia. 1 ikon akan tolak 1 air muka pemain tu. Yang kena serang tu kalau dah ada kad member yang dah kahwin, boleh guna 1 shield. Kalau kad member yang tak kahwin lagi tu pun boleh shield. Lepas guna, kad tu kena buang tapi yang kahwin akan kekal. Kena bijak tau. Air muka pemain yang dah kosong akan tersingkir dan korang boleh ambil 1 kad item dia. Yes! Okeylah, kalau tak nak serang, setiap pemain lain kena ambil 1 kad dari dek biru kecuali kau seorang je. Tapi takkanlah tak nak serang barulah habis turn korang. Dan pemain seterusnya, ulang je step yang sama. Permainan akan tamat bila tinggal seorang je pemain. Atau bila-bila masa je pemain berjaya mengawinkan wataknya dengan 1 member dan juga mengumpul 6 item. Kalau malas nak ulang semula video ni, boleh je rebus dan minum je rulebook tu. Selamat berdrama dengan kad game drama pukul 7.